Ramai pelik kan? Harga emas makin naik, tapi masih ada dekat social media orang yang komen beli emas tapi masih rugi. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebenarnya ada 3 sebab utama kenapa orang boleh rugi walaupun harga emas naik. Pertama, beli masa harga tengah tinggi. Bila harga turun sikit je, panik, terus nak jual. Ingat ya, emas bukan saham. Harga dia memang turun dan naik dalam jangka pendek. Ingat ya, emas bukan saham. Harga dia memang turun naik dalam jangka sependek. Kedua, tak faham tentang spread. Setiap kali kita beli emas, ada beza antara harga beli dan harga jual. Kalau nak untung, kena tunggu jangka panjang, bukan 2-3 bulan. Ketiga, beli emas tapi tak ada ilmu. Ikut kawan beli, ikut orang hype, FOMO. Tapi bila harga jatuh, terus takut. Padahal itu masa terbaik untuk tambah lagi simpanan emas kita. Emas ni bukan skim cepat kaya. Ia simpanan jangka panjang untuk orang yang sabar. Kalau anda nak saya bimbing cara simpan emas dengan betul, komen emas atau DM saya sekarang. Saya akan bantu anda mula dengan ilmu.